Assalamualaikum. Okey, saya nak cerita pasal Ratu Naga lagi ni. Tuan-tuan dan puan-puan, dia baru ni dia keluarkan kenyataan lah kan, macam she's somebody lah, please lah sependa kuning, letih lah aku dengan kau ni. Dia kata yang apa nama dia, Fahmi Fazil, MC-MC tak ambil tindakan terhadap apa nama dia, orang yang menghina Sultan Selangor ni. Nak bagi tahu kau, dah ambil tindakan dah, dah ambil tindakan. Siapa yang hina Sultan ke raja-raja Melayu ni semua akan diambil tindakan. Cuma saya nak ingatkan kepada Ratu Naga ni kan, awak punya bos tu Muhyiddin Yassin, awak panggil abah tu, kau panggil dia abah, abah, abah. Sedangkan bapak kau sendiri mati meletup, kau tak cerita, tak peduli kan? Kau tak balik jumpa dia. Ni orang lain kau panggil abah-abah tu, dia menghina, dia fikir setengah berjalan sekarang ni. Dia menghina bekas YDPA. Kau dah lupa ke? So tolonglah jangan kau cerita yang kau lah terpaling hebat. Engkau lah terpaling sangat sayang Sultan Selangor, please lah. Saya pun sayang Sultan Selangor. Saya pun warga Selangor sekarang ni kan. Tolonglah jangan drama. Kau ni politik kuat sangat lah Ratu Naga. Penat lah aku. Letih lah. Penat, penat. Kau tahu tak? Podah.